Assalamualaikum semua. Kita nak pergi mana ni? Okey, jom. Kita akan pergi camping dekat Pasir Putih Campsite dekat Kalumpang. So, stay tune. Tengok video ni sampai habis, okey? Yang belum subscribe lagi channel Razi Khalid, boleh subscribe channel ni. Alright. Jom! Jom! Pergerakan kita kali ni lain sikit daripada biasa. So selama ni kalau kita nak pergi camping, kita akan gerak daripada rumah lah kat Rompen lah. Tapi kali ni kita gerak daripada Padang Jawa. So perjalanan kita hari ni pendek je lah. Kebiasaannya kita akan tempuh 3 jam untuk sampai ke campsite. Tapi kali ni sejam setengah je dah sampai, dekat daripada sini. Okey, jom. Okey, sekarang ni kita dah keluar daripada highway Tanjung Malim. Tanjung Malim ni tempat yang penuh dengan sejarah lah. Sebab kita orang berdua belajar dekat Tanjung Malim. So kat sini lah pertemuan Universiti Pertemuan Suami Isteri. Untuk minum air. Tak pandai. Selamat datang ke Kampung Pasir Putih. Berapa minit lagi? Kurang 6 minit lagi. Okey guys, kita dah sampai di Pasir Putih Campsite. Ui, tempat ni ramai orang tempat ni. Penuh. Tu dia. Okey, jom. Kita tengok tapak kita. Tapak 5960. Ramai guys hari ni pengikut kita. Satu keluarga Haji Jalil ni. Satu orang lagi tak datang ni, orang Rompen. So sekarang ni kita pasang kemah kita dulu. Kita biar dia naik. Lepas ni barulah kita set up kemah kita. Okay. Campsite ni hari cuti memang full house. Penuh. Sepenuh-penuhnya. Diorang dah tak sabar dah, berendam terus dalam air. Dah, bagi yang ni selesai.
So hari ni sebab kita datang piknik ramai-ramai, jadi kita punya bekalan makanan pun adalah secara berjemaah lah, macam kenduri lah. So ni dia kat Pasir Putih Resort campsite di Kalumpang, berhadapan betul dengan sungai. Okay guys, kita punya sahabat kita dah sampai dah petang ni. Set up kemah bersama dengan kita di Pasir Putih Resort ni. Sekarang jam pukul 6.15 minit. Inilah keadaan dia di Pasir Putih campsite. Kemah kita kat sini. Awak dah siap ke? Bagi tahu ayah dia. Tak payahlah balik lagi. Saya dah siap. Tidurlah sini dengan kita orang. Bagi tahu ayah dia. So Umi ngabi work gitu. Ambillah cuti. So Umi ngabi work. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Berusaha lagi nak buka apa? Nak buka life jacket tu. Boleh tak Fatih? Boleh buka tak? Tak boleh buka ke? Wah, ni hasil tangkapan kanak-kanak ni. Wah, ada udang lah. Okay guys, jom jemput makan, baca doa. Siapa nak baca doa ni? Kak Ngah baca doa. Ya ilaha illallah. Amin. Guys, jemput makan. Ayam masak lemak, ikan kering, timun dengan sambal belacan, telur dadah. Mantap. Dekat area sini guys, ada chalet lah. Ada beberapa unit chalet yang korang boleh sewa lah dekat area sini. So jadi jangan risau lah kalau tak ada kemah kan. So ni adalah keadaan sungai di belakang chalet ni. Cantik tak sungai dia? Tu dia, luas sungai dia. Chalet belah sini. Kat belakang chalet ni ada sungai. Dekat depan saya ni adalah kolam mandi. Kolam mandi. Ada slide. Siap ada slide kat situ. Tapi dia pakai kanopi lah. So saya sebenarnya berada di bahagian belakang campsite, belakang resort. Dekat area ni adalah sungai. Dan kalau tuan-tuan nampak wakaf-wakaf tu, wakaf-wakaf ni adalah betul-betul bertentangan dengan sungai. Kat sini lot 42, 41 dan seterusnya lah. Jadi kalau macam korang datang ke Pasir Putih ni, tak nak berkemah, nak piknik sahaja, so wakaf ni sesuai lah untuk korang. Ni adalah di bahagian tepi sungai, wakaf 37, 36, 35 dan ke atas sana tu, sampai ke atas sana. Pasir Putih ni ada lebih kurang dekat 100 tapak kemah. Ni sungai dia. Sungai dia cantik
cantik. Sungai ni sungai yang berpasir saja. So ni lot wakaf tapak 34, 33, 32, 31, 30 dekat RV tu 30. So ni sungai dia. Memang saya tengok pun memang wow. Sangat menarik lah sungai kat sini kan. Nampak tu. Tu dia. Sungai dia memang betul-betul luas guys. Ni dia lot 31. Jom kita tengok view daripada lot 31 ni. Tengok tu. Memang cantik saya tak pastilah ini rasanya adalah susunan apa ni, susunan yang semula jadi lah. Okey, dekat area sini pun ada lot tapak juga, tapak 47, 48 dan ke bawah tu 49. So ni adalah kolam dia lah. Kolam dia, kolam yang binaannya dibina di atas tanah. Kalau kau perasan ni, kalau korang perasan ni, apa ni, bucket lori dia orang buat ni dia orang buat slide. Air jernih. Anak-anak memang suka lah. Tak panas guys tak panas. Boleh mandi dalam keadaan yang tak panas lah. Sebab atas ni ada kanopi, jadi tak adalah panas kalau mandi. Di belakang kolam ni ada tandas lelaki dan juga sebelah tu tandas yang sana tu tandas perempuan. Kat bahagian luar toilet ni ada ni lah, ada apa, sinki. So jom tengok toilet dia macam mana. So ni keadaan toilet dia, toilet duduk tapi nak mandi pun boleh. Ada juga tempat yang ada shower. Macam kat sini tak ada shower dia. Lantai mozaik. So ni adalah kawasan yang kami sewa, tapak 61, 60, 59, 58, 57 sampai hujung sana 57. So tengok ni, wakaf untuk disewa ni adalah RM50 lah, kena bayar dekat kaunter. So orang yang datang ke Pasir Putih ni, untuk dewasa yang datang nak piknik saja, untuk dewasa adalah RM10, untuk kanak-kanak RM5. So kat sini banyak ni ni kawasan basuhan sinki sinki. Jom tengok. Macam tu. Jom kita jalan-jalan sikit. Kat sini banyak wakaf Jadi kalau nak datang piknik tu tak bawa kemah pun tak apa, sebab ada banyak wakaf. Ada kafe juga dekat website Pasir Putih ni. So korang jangan risau lah kalau korang tak nak masak, ada kafe kat sini. Cantik kawasan dia. Luas. Kalau korang suka nak merasai air seperti jeram, dia ada jeram kat sini. Air yang laju kat sini Dekat tepi ni semua campsite ni. Tapak kemah.
Ni semua chalet. Chalet Mutiara. Nak tidur dengan aircon, tempah chalet dia orang. Okey. Banyak ada kedai makan, kedai runcit. Tapi kat sini tak boleh karaoke lah guys. Tak boleh karaoke. Saya rasa dekat mana-mana campsite pun tak boleh karaoke. So ni pun tapak kemah ni. Luas Pasir Putih campsite ni sangat luas. Pasir Putih Resort ni. So ni juga adalah lot tapak kemah lah. Cuma dia macam menurun sikit. Ni tengok. Sampai ke hujung sana tu semua tapak kemah. Dekat ada lebih kurang 100 tapak kemah guys. Orang je larat tak larat je nak sewa kat sini. Sungai memang cantik. So ni adalah tapak parking dia. Jadi bak parking kereta jangan risau lah guys. Memang luas macam seluas padang bola. Jadi berdekatan dengan tapak parking ni terus ada tapak kemah dekat area sini. Ada juga lot wakaf. Tu kemah kita kat sana. Okay guys, pagi ni kita nak sarapan di luar dan juga melawat tempat-tempat bersejarah kami lah di UPSI tu. So kita bawa ni anak-anak kita semua untuk join. Kita buat tour sikit dekat UPSI. Okay, kita nak pergi mana ni? Sarapan pagi. Viral. Tak adalah viral. Tapi tempat tu kita selalu pergi dulu, betul tak? Zaman belajar. Zaman belajar dulu kan. Zaman-zaman dating tu. Lepas tu kita cari barang. Ya, cari barang sikit untuk masak. Untuk masak. Kita datang balik sini, budak-budak pun tak manis pun. Okay. Hari ni kita bersama dengan orang kuat opsi. Afiq. Okay Fik, jom Fik. Okey semua, hari ni ayah nak bawa korang semua tengok. Ni dia bahagian Al-Ehwal Akademik. Dekat UPSI. Kat mana dia? UPSI. Tanjung Malim Tanjung Malim. Jom guys. Sebenarnya kita nak tunjuk sesuatu lah pada anak-anak kita ni kan. Ini Abang Afiq bawa kita ke satu tempat yang penuh makna ni. Kita kena pergi tengok ni. Okey, jom. Dah nak sampai dah. Nampak tak tu? Ingat Lembaga Pengarah Universiti. Cuba tengok 2011 tu siapa, nama siapa? Muhammad Razik bin Khalid. Ui, rasa macam pelajar cemerlang. Muhammad Hairi, Sasigaren, Kamal Zurina. Tapi yang penting atas sekali tu. Gitu. Kita cari nama kawan-kawan kita. Pingat emas diraja. Oh, banyak kursi dia abadikan nama-nama penerima ni dekat tiang-tiang ni. Sana ada lagi. Sini tak ada library. Ingat Chelsea. Ni guys, nama siapa ni guys? Tengok sikit tuan dia. Tu tuan dia tu yang depan sekali tu tuan dia. Kenapa? Rupanya ada sekolah kat sini Sekolah Rendah Seri Budiman. Nampak ada sistem sekolah. Wah, dahsyat lah. Okay guys, sekarang ni kita bawa anak-anak
kita tour ke dalam UPSI. Inilah tempat kita orang belajar dulu, penuh dengan kenangan tu. Ni utamanya ni. Tunjuk depan Fik. Bangunan Suluh Budiman. SITC punya dewan kat sebelah sini, belah kanan. Yang ni bangunan apa kan? Suluh Budiman. Suluh Budiman lah kan? Suluh Budiman. Kita ke kiri guys. Ke kiri. Kenangan sekolah jalan ni. Kat sini selalu nampak. Sekarang ni dah jadi muzium pendidikan tau. Kalau nak bawa anak-anak tengok hasil-hasil pendidikan Malaysia kan, kat sini lah. Sini lah. Dia dah jadi muzium. Tengok siapa bendera negara luar dah sekarang ni. International Upsiku tu international. Belakang tu gymnasium, sini chancellery. Selalu je naik kat sini dulu jumpa Profesor Datuk Dr. Aminah Ayub naik chancellor, bangunan chancellor ni. Sini dulu Kak Long. Chancellery. Sekarang chancellery bukan kat sini lah kan? Ya, sama. Masih lagi? Masih. Oh, Rumah Zakbar. Rumah Zakbar. Sini, Star Wellness Hub. Dulu gymnasium dia tulis. Star Wellness. Ni surau ni. Surau Anur. Siapa? Cancel lah. Apa cancel dulu? Bangunan SKTM. Gila, lama tak tengok bangunan SKTM. Siapa yang pergi lukis sampai ke atas tu? Sini bukan banyak pokok ni. Dah tebang. Pokoknya dah mati. Dia dah kena, orang kata, serangan bakteria. Awalnya mural ni. Masyaallah. Dia baba. Pas kuning ni. Pakai tinggal apa? Ya. Yo. Ni tempat paling bersejarah sekali guys. Vitara Siswa. Pik kereta Jimny Pik. Boleh pusing. Pik Jimny. Hari X aku punya ni lawa. Nampak? Handsome kan? Inilah Vitara Siswa, tempat yang paling bersejarah sekali untuk pemimpin-pemimpin pelajar. Kat sinilah lokasi dia, dekat atas ni pejabat dia ni. Kak Long, Kak Ngah, ni pejabat atas ni. Masih lagi ke Pik? Tak dah. Oh ni pintu belakang ni. Oh ada buat renovation Dia sana dah buat bumbung lah semua. Oh buat bumbung lah Kafe masih lagi ada kat dalam ni? Tak ada. Tak ada dah kafe? Tak ada. Oh jadi Tapi dalam ni dah ada spa. Spa? Ui tu Vitara Siswa. Tengok tu bangunan tu. Ni E-learning. bangunan e-learning. Fakulti ni fakulti ibu, fakulti kemanusiaan. Ya, Puan Kalsum. Tapi tak puan aku sekarang doktor kot. Doktor Kalsum kan. Ni Dewan Rahman Talib. Pesta Ponggel selalu buat sini. Ni library kat Long. Besar kat Long. Banyak buku kat Long. Kamus. Dekat bawah tu ada pandai-pandai itu kat bawah tu. Alamak. Kata. Ni ayah combo kat sini kat Long. Ayah combo kat sini. Bukan setakat combo je. Sekarang dewan ni banyak guna untuk majlis kahwin. Oh ya. Ni kan. Sebab tu dia sekarang dia tak pakai kapet, dia pakai mozaik. Yang mozaik dah dalam ni. Ayah masuk kat dalam ni orientasi, ayah combo pun dalam ni. Tapi ibu dengan Abang Afiq datang combo sini lah. Campus baru. Makan kat sini. Fashion. Padang macam tak terjaga ni. Sebab dia ada jaga padang sana. Lah kan. Nak keluar ni terus je lah. Dah terus kan ni. Terus kan. Terus satu ke kanan lah. Dia traffic light dia. Ya. Okey. Selesai.
Yang kat sana tu syuk menanda tu. Kemain lagi. Kita punya chef kita sedang bersiap sedia untuk masak. Oh, yang ni tengah isi air kat pistol air ni. Oh, seronoknya. Oh, belajar berenang. Oh, tu yang dia suka sangat tu. Oi. Nak bawa pergi mana? Oh, situ. Oh. Wah. Nak buat rumah ke, Dek? Hari-hari kerja sedang menekan, kepala pusing segalanya terusan, kaki lembu hati lelah perlahan, impian cuti jadi kenyataan. Nak lari jauh dari kesibukan, di mana hutan jadi kerajaan. Simpan telepon, lupa kewajiban, rasa tenang itu namanya kebebasan. Keluar dari kota hirup udara, tak lupakan apa yang ada. Sakit hati kita sembuhkan segera, karena alam sentiasa bersama. Rindu bunyi sungai yang mengalir, di dalam hutan cerita terukir. Pelukan daun biar hati pulih, hilangkan luka yang terselip dalam. Langit terbuka dengan cahayanya, di sini hidup rasa sempurnanya. Bintang menyanyi kisah malamnya, bersemilah jiwa lepaskan jeri. Keluar dari kota hidup. Apa Im nak apa? Jani makan tembikai. Puas tak Im mandi? Pinjam boleh? Saja nak main. Okey, boleh je. Pinjam sekejap Yelah. Tu dia. Nampak tak kemah bujang ni? Sentiasa lah. Function. Sempurnanya bintang menyanyi. Oh, kawasan ni sampai semalam boleh mandi nampak tu. Dipenuhi dengan lampu-lampu, jadi tak risaulah kalau anak-anak nak mandi kat depan ni. Okey, malam ni kita barbecue sikit guys. Sambil-sambil anak kita mandi kat sana, jadi kita dapatlah buat barbecue kat sini. Okey guys, jemput makan guys. Malam ni kita meriah, keluarga kita daripada Shah Alam. Ayah makan ya? Makan. Okey, jemput makan. Seorang daripada ahli kita dah terkorban. Dah tewas. Jadi inilah yang masih bertahan. Angkat. Kalau tak boleh pegang, boleh ambil. Yang ni berempau, ini tak ada rempah. Menu kita hari ni ayam barbecue, udang, daging dan sausage. Hani suka ke? Ni dia guys. Tuan tidur lah. Hai, Assalamualaikum guys. Selamat pagi, good morning.
Oh, Alhamdulillah hari ini adalah hari yang ketiga lah kita kat sini. So rasanya camping kali ni tak berapa banyak sangat video dapat ambil sebab sibuk sibuk sebab melayan anak-anak kan, melayan keluarga, tamu, kawan-kawan. Tapi apa yang saya nak kongsikan Pasir Putih Campsite ni, yang saya sangat-sangat suka kat sini adalah dia punya sungai dia. Sungai dia banyak variasi sungai. Ada yang dalam, ada yang cetek. Dekat dia macam satu pusingan bulatan lah sungai dia. Okey. Memang orang kata memberikan satu pengalaman yang sangat menarik di sini. Kalau kita tengok dekat Pasir Putih Campsite ni, Pasir Putih Resort ni, dia banyak wakaf-wakaf macam ni. Sebenarnya dia ready lah untuk menerima dia ready untuk menerima jumlah pengunjung yang ramai pada hujung minggu. Okey, jomlah saya bawa anda semua jalan-jalan pagi ni ke Pasir Putih Resort. Jom. Okey, kita start tengok Pasir Putih Campsite ni daripada depan lah. So ini adalah di bahagian hadapan. Sekiranya anda sampai dengan kereta, so inilah rupanya di bahagian hadapan Pasir Putih Campsite. Di belakang ni adalah bilik orang kata pendaftaran lah. Ada macam receptionist kat sini. So kat sinilah anda beritahu berapa orang, berapa malam nak kemah kat sini. Bayar pun bayar kat sini. So kalau anda datang saja ke Pasir Putih Resort ni, di sebelah kanan ni adalah kawasan parking padang ni kan. Sangat luas lah. So dekat sini ada depan ni ada ni harga-harga package Pasir Putih Resort, package 3 hari 2 malam, package day trip, package 2 hari 1 malam. So inilah dia. Kat sini juga ada chalet Mutiara, Zamrud dan juga chalet Nilam. Jom. So inilah dia punya kaunter bayaran dia. Sampai-sampai je boleh terus jumpa dengan pengurus kat sini. Bayarlah ikut apa yang kita sewa kat sini kan. So kat sini dilarang karaoke menggunakan speaker lah. Tapi saya rasa kat mana-mana tempat pun sama macam tu. Okey. So ni bahagian pintu hadapan. So sebelah kanan ni adalah parking. Parking yang sangat luas Okey. So masuk saja. Sebelah kiri yang tu dah start dengan tapak kemah lah. Dekat Pasir Putih Resort ni tapak kemah ada lebih kurang 100 tapak kemah guys. Banyak gila. So ini laluan ke belakang. Dia boleh U-turn lah. Dia boleh U-turn ke belakang. So yang ke kiri ni menghala ke campsite yang sebelah kiri ni lah. Memang banyak tapak campsite. Dekat sini bermula dengan lot 1, 2, 3. Nombor-nombor kecil lah kat depan ni. Dan menghala ke belakang sana. So ni keadaan sungai yang pertama yang kita akan jumpa. Tengok tu. Oh, sungguh nyaman sungguh nyaman. So dekat area ni lot 4, 5, 6, 7, 8 ada satu toilet. Tu toilet lelaki dengan toilet perempuan lah. Ada juga sinki dekat luar toilet. Dekat sini ada tapak
yang ada wakaf. Ada tapak yang ada wakaf. Macam lot 12 ni, tapak ni sesuai saya rasa dengan payung Village L Village L. Dia betul-betul bertentangan, berhadapan dengan sungai lah. Memang cantik lah sungai kat sini. Dekat sana tu ada lagi tapak, tapi kita tak nak masuk rapat lah. Kita tak nak mengganggu privasi camper-camper yang lain lah. Okay, so ni adalah di sebelah bahagian apa, kalau masuk sebelah kiri lah kawasan ni, sebelah kiri Pasir Putih Resort. So dekat sini guys ada tapak lagi, sambungan tapak. Ni kat kawasan ni dia macam kawasan di apa ni, di dusun sikit. Ada pokok manggis, pokok durian. Masih lagi di tepi sungai lah. Kat sini dekat Pasir Putih Resort ni nak dapatkan orang kata campsite yang betul-betul, tapak yang betul-betul dekat tepi sungai banyak banyak, sangat banyak. Jadi tak adalah nak berebut tapak tepi sungai ni. Okey. Okey, jom kita tengok toilet dia. Ini adalah dekat area tapak lot 7, 8, 4. Lantai mozaik, tandas cangkung. Ada lebih kurang 4 unit kat sini, 4 unit tandas. Okey, tadi kita dah tengok yang sebelah kiri punya campsite. So sekarang ni adalah di sebelah kanan lah. Selain daripada parking, parking tadi masuk kat sana kan. So sebelah kanan ni adalah chalet. Okey, tak silap saya ni chalet Mutiara. Betul, chalet Mutiara. Ada banyak unit kat sini So korang kalau tak ada kemah, jangan risau. Boleh tidur je dekat chalet ni. Bayar je. Okey. So boleh juga dapat kemudahan-kemudahan yang ada dekat dalam resort ni. Okey. Kalau korang berjalan sampai habis penghujung chalet ni, dia ada satu lorong kecil kat sini. Kita boleh lalu kan. Sebelah ini bahagian sebelah kanan lah. Sebelah kanan. So kita akan jumpa sungai. Nampak sungai tu. Ni sungai yang daripada atas tadi lah. Cantik betul air dia Tengok membawa ke sana. Dan sebelah kanan ni, di belakang chalet ni ada beberapa tapak lah yang menghadap sungai. Okay, tadi kita tengok sebelah kanan kan. Sekarang ni kalau kita terus lagi jalan tu, kita akan melalui jambatan. Okay, kena hati-hatilah. Jambatan ni dia sebenarnya okey je, tapi kalau kereta yang besar, kadang-kadang dia ada blind spot lah. Okay, sebelah kiri ni ada lagi campsite. Ni sebelah kiri ni ada campsite menghadap sungai. Kemudian kalau terus ke belakang ni, semua sebelah kiri ni adalah campsite yang menghadap sungai. Okey. Dekat sini kanan ada kedai makan. Kedai alakat. Ada goreng-goreng ada masakan panas. Tengoklah korang nak makan apa. Jom kita pergi dekat sebelah kiri dulu. So bermula daripada sini, ni adalah wakaf lot 25. Dia ada sekali dengan ni lah tapak kemah kan. Dan ni 26 dan ke bawah. Dia punya tapak dia ada bersekali dengan wakaf. Dekat belakang ni ada satu jambatan. Tengok ni keadaan sungai kat sini.
Okey, jom kita try naik dekat atas jambatan ni, jambatan besi. Siap ada tali-tali ni guys. Ni tali keselamatan ni. Kalau ada yang tiba-tiba hanyut kan. Kawasan ni agak dalam jugalah. Saya tengok ni kalau pelajar pula, kalau kanak-kanak yang umur bawah daripada 7 tahun ni, saya nasihatkan janganlah main kat sini. Cantik guys kawasan ni. Patutlah orang ramai datang ke Pasir Puteh Resort ni, terutamanya pada hujung minggu lah. So ni pandangan daripada atas jambatan besi. Okey, sebelah kanan ni campsite tu. Itu campsite. Sebelah kiri tak adalah, sebelah kanan saja. Cantik, bersih air. Okey, tadi kita dah tengok di sebelah kiri kedai. So kita jalan ke belakang lagi. So jalan ke belakang ni ada lagi campsite kat belakang ni. Dekat sini korang kalau nak sewa meja, sewa speaker, sewa dewan seberguna pun ada ni adalah chalet lah. Bukan chalet ni. Ini rumah staff guys. Sorry. Silap. Ni surau dia. Surau Al-Rabiah. Sebelah ni sebelah kiri yang bertentangan menghadap sungai. Surau Al-Rabiah dia menghadap dengan sungai. Tengok ni luas sungai ni. Memang patutlah ramai orang boleh datang sini mandi kat sini kan. Area ni kanak-kanak umur berapa 4-5 tahun tak sesuai lah. Boleh lemas ni. Dalam juga. Tapi kalau 10 tahun ke atas okey. Kawasan tu kan. Tengok. Macam kolam mandi. Ni adalah chalet chalet. Ada nama dia, saya tak nampak apa nama dia. Kawasan depan ni parking. Padang ni parking. Luas lah parking. Tapi percayalah guys, hujung minggu penuh. Kawasan ni semua jadi tempat parking. Kalau korang yang jenis sukakan kedamaian, tak suka ramai orang, hiruk-pikuk ramai orang, korang kena datang hari biasa. Jangan datang hari cuti lah. Jangan datang hari cuti. Tapi kalau korang tak kisah, datang boleh ramai-ramai, kongsi tempat kongsi tempat. Maknanya tak kisahlah dalam keadaan yang ramai orang kan. So korang boleh datang hujung minggu lah. Tapi dia ramai lah. Okey je sebenarnya kan. Macam kita orang pun datang pada hari pertama tu ramai orang. Pada hari kedua tak ada orang. Sebab hari kedua orang dah start kerja. So korang yang suka piknik bersama dengan keluarga, Pasir Puteh Resort ni adalah tempat yang paling sesuai. Sebab dia wakaf, dia ada tapak kemah juga. Kalau korang tak nak sewa, korang boleh hampa tikar. Jadi sesuai lah untuk korang. Okey, inilah keadaan setup kemah kita guys. Kita duduk di tapak 60. Tapak 60. So pemilik Kodi yang nak camping dekat area dekat Pasir Puteh Resort, tapak 60. Sesuai lah untuk 13.6. Dia rapat sikit dengan berhadapan dengan sungai. Dekat belah sana tu pun boleh campsite belah sana tu, tapak kemah tu. Belah sini pun ada.
Tapak belah sini dia macam luas sikit. Kalau belah sana dia macam dia ada sekali dengan wakaf tu, dia jadi macam sempit sikit. Tapi yang tak ada wakaf 20x20 ngam. Cantik. Nak masuk kemah kodi, kemah yang besar 17 pun tak ada hal. Saya sekarang ni tengah duduk dekat salah satu wakaf tu. Itulah pandangan daripada sini. Kemah kita macam itulah gaya rupanya. Berhadapan dengan sungai. Tengok. Jernih je air sungai ni. Best lah. Chef kita sedang bersiap sedia menyediakan bahan untuk masak. Masak apa Chef hari ni? Buat spiral creamy tom yum. Okey. Okey, kali ni saya akan buat video lah berkaitan dengan spiral creamy tom yum. Tunggu. Tak ada bau serai lah. kat dalam paste tu ada serai. Okay, kita masukkan paste tom yum. Okay, paste tom yum. Tadi ada apa? Seleri, carrot, bawang kisar. Paste tom yum pula. Sepatutnya masuk serai. Serai. Tapi kita lupa nak bawa. Serai lupa. Ya. Purut lupa, tapi tak apalah. Serai lupa nak bawa. Jadi dia tak ada rasa serai lah. Dalam paste tom yum ada serai. Tapi dalam paste tom yum ada serai. Betul ke lah? Abang mana tahu. Nampak tak? Gitu cara dia. Masuk sausage. Bukan sausage Okey. Masukkan susu cair 1 tin ni lah Inilah dia. Nak lagi creamy masuk cheese. Nak lagi creamy masuk cheese. Tapi kita tak bawa cheese kot. Kita tak bawa cheese. Gitu. Ikutlah korang masuk cheese lah. Lagi sedap kot. Tapi tak mau main periuk. Okey. Mango. Oh, sulung mango. Okey, masukkan spiral apa? Spiral nama dia. Oh. Mekat. Dah masukkan spiral ke kaca. Gaul. Macam itulah rupa kejadiannya. Okey. Siap. Masuk parsley leaf. Lawa sikit colour dia. Hijau-hijau sikit. Oh, ada hijau-hijau sikit. Dia ada bau Oh, macam tu. Kita bawa jalan-jalan ni. Dah mudi dah. Kita bawa jalan-jalan dia.
Zura makan, Hana Maria makan. Chicken pop. Hari ni kita makan apa? Spaghetti pula. Spiral creamy tom yum dengan chicken pop. Chicken pop. Macam nak sebut ni? Chicken popcorn sebenarnya. Chicken popcorn kot. Bukan macam tu? Tapi tak tu dia chicken pop. Oh. Ana dah. Sedap ke? Okay guys, kita dah tamat dah kita punya apa ni percutian perkemahan kita selama 3 hari 2 malam di Pasir kerja Putih sedang Resort. menekan. So kita jumpa lagi dalam next episode camping kita. Jangan lupa subscribe channel Razi Khalid. Assalamualaikum. Bye. Dari kenyataan, nak lari jauh dari kesibukan, di mana hutan jadi kerajaan. Simpan telepon, lupa kewajiban. Rasa tenang itu namanya kebebasan. Keluar dari kota, hirup udara, tak lupakan apa yang ada. Sakit hati kita sembuhkan segera, kerana alam sentiasa bersama. Rindu bunyi sungai yang mengalir, di dalam hutan cerita terukir. Pelukan daun biar hati pulih, hilangkan luka yang terselip dalam. Langit terbuka dengan cahayanya, di sini hidup rasa sempurnanya. Bintang menyanyi kisah malamnya, bersemilah jiwa lepaskan jeri. Keluar dari